Assalamualaikum. Selamat pagi. Uh, aku pun biasalah bila kita belajar sesuatu benda yang baru, kita tak berapa nak fasih lagi nak bercakap tu. Tapi tak apa, kita teruskan lagi untuk video yang seterusnya di YouTube channel ni. Macam hari ni pun bila aku dah start belajar untuk hire staff, create team, dia bila kita buat satu benda yang baru ni kita macam janggal sikit. Macam hari ni pun ada host live tak main kerja. Dan aku pun fikir Syamak ada. Sebab aku perlukan tim yang boleh commit tau. Yang boleh commit sebab admin dah okey dah. Jadi bila host live ni tak boleh commit, jadi kita punya perancangan untuk kembangkan kita punya sale dan kembangkan kita punya tim ni agak terbantut. Dan aku pun fikir sama ada nak teruskan dengan dia ataupun nak tukar ganti sebab dalam perancangan aku ni bila ada host live belah siang ni dia akan run lah cari sale dekat live belah siang. Malam aku pula. Bila tak bermakna bila aku ada staff aku tak buat kerja dak juga. Aku ada perancangan yang lain. Jadi bila yang host live ni dia sebenarnya dia punya performance tu okey, tapi disebabkan masalah kesihatan yang boleh menyebabkan dia tak boleh nak bagi komitmen lah. Tak boleh nak komit. Jadi aku pun kadang-kadang jadi macam berbelah bagi sama ada aku nak letak dia kat mana. Kat mana aku nak letak dia. Kalau dia boleh komit macam mana kita plan, okey hang main buat live je. Kerja lain saya fikir main buat live je. Kita tak ada fikir lah kita boleh buat kerja lain. Sebab aku pun ada lagi perancangan yang lain untuk kita kembangkan sale, kembangkan tim. Jadi bila mana terbantuk dekat satu step, dia akan efek dekat step lain. Jadi benda ni lah yang aku perlu belajar untuk permulaan yang awal ni. Jadi aku kena cari jalan lah untuk selesai masalah ni. Jadi dalam hari tu pun aku dah hantar kereta dekat customer dekat Kulim. Customer pun dah okey. Dia hantar sampai depan rumah. Dia kata lawa tinted Mirul. Mestilah lawa tengoklah siapa buat kan. Jadi aku pun selalu je duk follow mentor-mentor bisnes contoh macam Adib, Azri Walter, Andika Putra, Najib Asado. Aku pun banyak belajar daripada mereka lah. Pertama-tama pula lah ni Najib Asado. Sebelum ni kan dia junam dan ni dia duduk naik balik. Jadi satu proses yang aku tengok, wow. Memang tak semua orang mampu lalui lah. Jadi aku pun banyak belajar dengan mereka ni. Dan aku pun ada kawan-kawan yang selalu support. Macam tim-tim MDM ni memang kawan-kawan yang selalu support. Kawan-kawan yang baik. Jadi circle aku lah ni memang satu circle yang sangat best lah. Satu circle yang positif. Jadi lepas ni aku pun lalu tengah berbelah bagi. Dengan host live aku ni yang selalu sakit. Yang selalu cuti. Jadi sama ada. Contoh lampau dekat tempat aku lah. Kalau kita mau create team. Bila kita create team. Dia ada part masing-masing. Contoh. Host live dia ada part dia. Admin dia ada part dia. Dan aku pun ada part aku sendiri. Jadi sebab kita sebagai satu team. Hang buat part hang. Aku buat part aku. Hang pula buat part masing-masing. Jadi bila satu part tergelincir. Junam. Jadi kita yang lain ni terbantut. Kita punya pembesaran tu. Sama ada aku pun terbelah bagi ni. Sama ada. Aku nak letak dia kat mana aku tak tahu. Saya kalau aku letak dekat sini. Pun kesihatan tak apa nak cantik. Jadi kita tak boleh nak grow. Jadi benda ni yang aku tengah lalui. Dan dalam masa yang sama pun sale memang sangat-sangat drop. Yang loan approve tu banyak. Yang loan approve tu banyak. Approve banyak, cancel pun banyak. Jadi aku pun kita terima seadanya lah. Buat macam mana benda nak jadi. Betul coach? Ni coach. Coach. Jadi sesmen yang padu dah lah ni. Jadi aku rasa untuk hari ni banyak benda lagi yang aku akan adjust. Aku akan buat penambahbaikan. Loan approve pun banyak, cancel pun banyak. Jadi tak apalah kita terima seadanya, kita usaha lagi. Assalamualaikum canggih. Alamak.